Mula-mula lepas urut, okey. Tapi lepas tu dia kata, tak okey. Alright. So, before saya start dengan berkenaan dengan urut batin. Urut batin ni adalah merupakan salah satu rawatan yang agak masyhur daripada orang tua-tua kita dulu lagi. Tak dinafikan. Dan bila kita bercakap tentang urut batin, dia akan sinonim dengan kesihatan lelaki. Yang terutamanya mungkin masalah pancung awal dan juga susah keras. Alright. Dan bila bercakap tentang urut batin, malam ni kita akan kupas secara fakta, secara kajian, dan juga kita akan bongkarkan tentang mitos. Sebabnya saya tak nafikan ada orang yang kata bila mereka pergi urut batin, masalah mereka selesai. Iaitu boleh keras kembali keras, boleh nampak performance lebih bagus. Itu tidak dinafikan. Dan bila bercakap tentang urut batin juga adalah saya teringat dengan pasien yang datang jumpa saya di mana dia dah lebih daripada 4 kali pergi kepada urut batin. Dan bila bermacam-macam, sebabnya dia adalah orang lelaki ni tipikal dia akan recommend by member. Jadi bila member dia kata, oh urut dekat sini jadi, dia pergi Negeri Sembilan. Dia kata ada tukang urut yang power dekat Negeri Sembilan. So dia pergi dekat Negeri Sembilan, saya tengok lagi. Lepas tu dia kata lepas urut, lepas minggu lepas tu dia kata macam biasa balik. Mula-mula lepas urut okey. Tapi lepas tu dia kata tak okey. Lepas tu dia kata ada satu lagi, dia kata dia pergi dekat Pahang. Dekat Janda Baik tak silap saya. Dia kata urut dekat situ. Lepas dia urut apa semua, dia kata nampak macam okey. Tapi after that tak okey juga. So dalam 4 kali tu dia pergi. Lepas tu dia kata, memang ramai orang doktor, beratur orang nak urut. Dia kata memang famous lah. Tapi bila bagi dia lah, dia kata bila dia urut tu dia macam seminggu tu okey lah. Tapi lepas tu tak selesai. Jadi bila bercakap tentang urut batin ni, saya nak suka juga untuk kita bercakap atas logik, atas fakta. Kita belajar dulu apakah sebenarnya anatomi untuk zakar. Sebab dekat zakar ni, kita faham bahawa dia tidak ada tulang dan juga tidak ada cartilage. Seperti telinga kita ni dipanggil cartilage atau tulang rawan. Yang menyebabkan telinga kita terbentuk jadi telinga. Begitu juga dengan kat tangan kita ada tulang. Ada fibula dan juga ulna menyebabkan dia keras. Tetapi kalau untuk zakar, dia tidak ada tulang ataupun tidak ada cartilage, dia adalah semata-mata ada salur darah, ada saraf, ada otot dan juga ada kulit lah secara mudah. Smooth muscle juga. Okey, otot licin. Dan dia adalah nak keras adalah bagaimana nak keras, dia mesti salur darah yang dipenuhi dengan darah. Itu yang akan mengubah bentuk satu-satu zakar daripada flaccid ataupun kendur kepada tegang. Itu nak kena faham. So saya suka juga untuk tunjukkan, sebab bila saya mengajar ni saya suka tunjuk picture. Boleh saya tunjukkan gambar anatomy of the penis. Anatomy of the penis. Alright. Kalau you tengok dekat gambar yang sebelah, yang bila dibelah, maksudnya kita bayang benda ini adalah mengerikan bagi orang lelaki, tetapi bila dibelah dekat tengah, kita akan nampak, pertama adalah kita akan nampak blood vessel, itu salur darah, iaitu vein dan juga arteri. Kedua, kita nampak dorsal nerve, iaitu saraf, dan kita ada connective tissue, dan juga kita ada muscle dan juga salur darah yang kecil-kecil di dalam corpus cavernosum dan juga di dalam corpus spongiosum. Di dalam itu ada uretra ataupun salur kencing dekat paling bawah sekali. So dia macam muka Mickey Mouse. Dia panggil Mickey Mouse. So dalam corpus cavernosum tu ada banyak lagi salur darah yang kecil. Alright. So saya tunjuk satu lagi. Bila melihat dekat gambar yang seterusnya yang saya send ni, ini adalah merupakan gambar ketika zakar kendur dan juga zakar yang keras
So dekat bawah tu adalah uretra, adalah bukan salur kencing. Yang dekat atas tu adalah corpus cavernosum, itu adalah merupakan dipenuhi dengan salur-salur darah. Dan bila kita melihat secara lebih deep, lebih dalam lagi, dia gambar yang seterusnya yang saya hantar, dia umpama begini. Terlalu banyak salur darah yang kecil dan sangat kecil. Sebab itu, bila seseorang didiagnose dengan mati pucuk ataupun erectile dysfunction, 3 hingga 5 tahun kemudian, mengikut kajian, mereka akan mengalami masalah serangan jantung. Sebab serangan dekat bahagian zakar ini adalah occlusion ataupun penyumbatan salur darah di bahagian zakar lebih kecil berbanding salur darah dekat bahagian jantung. So, bila salur darah dah tersumbat dekat zakar, 3 hingga 5 tahun kemudian akan berlakunya heart attack di mana berlakunya tersumbat salur darah dekat bahagian jantung. So, apa maksudnya adalah berkenaan dengan saraf. Bermaksud saraf dan juga salur darah. Bermaksud zakar ini dipenuhi dengan saraf dan juga salur darah. Okay. So,